Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran YouTube UpToDate Studio. Terima kasih kepada yang telah melanggan dan mengikuti saluran ini. Sokongan para sahabat amat dihargai. Waalaikumsalam UpToDate. Sudah agak lama UpToDate tidak menerbitkan video baharu mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ke mana UpToDate menghilang? Alhamdulillah, UpToDate masih seperti biasa, cuma agak sibuk dengan pelbagai urusan kerja dan keluarga. Oh, jadi, apakah perkara yang UpToDate ingin kongsikan pada kali ini? Berdasarkan kepada kepercayaan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah untuk semua, UpToDate teruja untuk memaklumkan satu program baharu telah dirancang dan dirangka untuk diterbitkan oleh Borderless Osh Ventures dan dikongsikan di saluran ini. Apakah tajuk program tersebut UpToDate? Tajuk program tersebut ialah OSH, Obligasi Seruan Habluminanas. Mengapa UpToDate pilih tajuk tersebut? Secara rasminya, OSH adalah akronim untuk Occupational Safety and Health. Tetapi, bagi UpToDate ia lebih dari itu. UpToDate menterjemahkan OSH sebagai Obligasi Seruan Habluminanas. Ia mencerminkan konsep kewajipan manusia antara satu sama lain dalam ajaran Islam, serta kewajipan moral dan sosial yang diiktiraf secara universal. Selain itu, UpToDate juga menterjemahkan OSH sebagai Overall Sustainable Happiness atau kebahagiaan menyeluruh yang mampan. UpToDate, apakah objektif pendidikan program yang UpToDate sasarkan? Secara ringkasnya, tajuk program bermaksud OSH, Obligasi Seruan Habluminanas untuk kebahagiaan menyeluruh yang mampan. Berdasarkan pernyataan tersebut, objektif pendidikan program yang disasarkan adalah untuk membolehkan penonton memahami keselamatan dan kesihatan pekerjaan dari perspektif yang lebih luas, menerapkan pendekatan dan amalan yang teratur bagi mematuhi obligasi seruan Habluminanas untuk kebahagiaan menyeluruh yang mampan. Bagaimanakah program ini distrukturkan, UpToDate? Program ini dirangka dan distruktur kepada beberapa siri utama yang terdiri dari: Siri 1, Pengenalan Disiplin Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Siri 2, Manusia, Pekerjaan dan Kemalangan. Siri 3, Kewajipan Perundangan Utama Pemegang Taruh. Siri 4, Merancang Sistem Kerja Selamat. Siri 5, Mengatur Sistem Kerja Selamat. Siri 6, Mengarah Sistem Kerja Selamat. Dan siri 7, Mengawal Sistem Kerja Selamat. Setiap siri utama mengandungi beberapa unit topik perbincangan. UpToDate, adakah klip video untuk program ini diterbitkan dan dikongsikan mengikut siri-siri utamanya? Untuk mengelakkan tempoh setiap klip video menjadi terlalu panjang dan membosankan, ia akan dihasilkan secara berasingan mengikut urutan unit topik perbincangan bagi setiap siri utama. Jadi, akan ada banyak siri klip video untuk program ini, UpToDate? Ya, insya-Allah. Selagi UpToDate dikurniakan kesihatan yang baik dan kesempadan masa, UpToDate akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan program yang dirancang menjadi kenyataan. Jom kawan-kawan, kita langgani dan ikuti saluran YouTube UpToDate. Langganan adalah percuma. Semuja kita dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kefahaman kita mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Terima kasih. Semoga kita sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati. Sehingga berjumpa lagi di siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.